everyone. So kita akan test lipstick baru. Video. Ada orang kerja belum ada orang tu. Ni dia punya. Lepas tu nak bayar, tiba-tiba harga sampai 1,000 lebih baik. Which mean dalam estimate dalam 200 lebih ringgit lah. So dekat dalam tas Simbo dah ada 100 lebih. Lepas tu kata kenapa banyak sangat, kenapa mahal sangat ni? Lepas tu scrub dah beli 2-3 pack. Lepas tu beli mask muka dah 4-5 paket. Lepas tu bising. So yang ni the Lemon Me, it's fixing colour lipstick. Beli dekat Thailand RM1. 129 baht. Dalam 129 baht berapa ya? Dalam 16 macam tu lah. So kalau korang perasan ni total ni kan ada 215 baht. Kalau convert ke RM tadi tengok dalam RM28 je. So jimat nampak ke korang? Yes, sweetie. Kali dia yang ni lah. Macam tu lah. Wangi lah bau dia. Colour dia cantik kan? That's all for me, thank you. So now I nak buat unboxing barang mama. Berat nak mampus. Aku tak tahu lah dia berapa. Okay. Yang ni dia beli lah tu pernah adalah tapi bayar lah. Ini lapan ya. Untuk rambut 135 baht. Dalam berapa? 135 baht lah yang pasti. Kira lah kalau 100 tu dalam RM13. Tambah 35 RM5. 18 tu lah, 18. 99 baht. Ini inhaler. Tapi kita orang tak minum pun, tak tunggu yang kat blush. Nak letak barang je. Ni apa sah? Ni lip oil. Lip oil apa punya? Ni whitening underarm cream. So sesiapa yang ketiak hitam can buy this. Tapi tak tahu lah bekas yang tidak. Ini scrub yang sama dengan saya punya. Tapi ini coconut yang peppermint. Harga 49 baht. Which is RM7. This one, kau tahu scrub ni dia beli 1, 2, 3, 4, 5. Tapi berbeza lah. Yang ni dia beli 3. 1 limau, 1 ginger, satu lagi peppermint. Aku dah pakai dah. Dah beli semalam. Lepas tu beli. Kata seronok je baru beli stick je. Yang ni ala skincare. Bau dia wangi tau. Dia sugar salt. Wangi. Thank you everyone. Selamat